Bawang tengok. Bahaya yang kita nak tumis pertama kali bawang. Okey, wadah. Yang kedua bawang putih. Ya. Bawang putih. Tomato ataupun tengah masak. Tu dia. Tak ketinggalan perkara yang highlight kali berkakah. Dalam ni ada serbau kakah. Kakah ni panggil kakah sebelum fry dia. Dalam ni ada bekuk. Kakah nasi minyak ni orang ni palo mak tamak sekali. Ada orang ni tak ada sini. Ya. Kacang almond. Kacang ni juga khasiat dia ada dalam almond ni ada hubak. Untuk orang penyakit-penyakit kacang ni perlu sekali. Satu wah unak kering ataupun cabai kering. Kita guna cabai kering ni harga 30 kop. Deh. Lepas tu nak egg ataupun pra egg. Term tip tambah dewa. Ada hak ni enggak Allah. Sedap dengan enggak kecil-kecil. Halia. Halia. Oh, bau sedap. Ni berkakah ni hak arak teteh. Berkakah ni. Apa yang panggil? Orang panggil nak hiasi nasi basmati. Jadi nasi basmati hok. International bagi orang lahir sini tahulah cak ni. Okey. Apa lagi? Hak ni orang panggil du bagi berai saka, sugar. Ya. Ada hak ni orang panggil tak krom. Saka debu nah saka debu. Jangan debu saka ni seh deh. Orang panggil saka ni saka debu. Kecek lagi. Lepas tu Chili fu ni panggil waktu gua kita pan. Ya apa? Jihad dia ni lah my god. Kelkon. Okey. Lepas tu sedikit pada carrot. Au adai mapak. Ni carrot dia. Ada dedek tengah lagu saya tengah lagu carrot. Ya. Ya, hater dating. Ni carrot. Ni carrot ni apa makanan anak tapi ini kita ni jadi pekakah untuk nasi minyak kita. Ya. Laban. Tadi lu kasi mana udah? Labanun. Susu. Susu ni tak guna di kopi. Ni apa ni orang ni? Ni susu juga tapi dia cai. Tu. Okey, kita panggil cai. Kita panggil cai. Ya pakannya mana tu? Ni kita tengok Kopi. Boleh ke kalau 5 kilo kita guna kopi ataupun setengah. Okey. Ada kagak budak nak jirah hati. Ada pun lada ni kita tak boleh nasi minyak ni. Ada orang lada ni. Teh ni panggil wipong Ni lada putih hok kuah. Ya. Tapi ni kita nak kakak untuk nawa acar ataupun acar. Ya. Jangan panggil telatah. Pas tak ketinggalan sekarang lagi. Habis. Apa nama ni? Kira. Bukan. Biasa. Saya